Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau datang kepada kamu orang fasik membawa berita, fatabayyanu. Dalam bacaan yang lain, fatasabbatu, pastikan dulu berita itu benar atau tidak. Kita dinasihatkan dalam agama kita untuk tidak terburu-buru di dalam memberikan penilaian kepada orang lain. Di dalam hadis dinyatakan at-ta'anni minar rahman. Apa itu perlahan-lahan atau tidak tergesa-gesa itu bahagian daripada sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terburu-buru untuk memberikan komen. Wal ajalatu minasyaitan, dan terburu-buru dalam tindakan itu bahagian daripada sifat yang disukai oleh syaitan. Sifat manusia ini wa khuluqal insani min ajal. Manusia dicipta punya sifat tergesa-gesa. Tapi kita tidak diperintahkan untuk memenuhi sifat tergesa-gesa itu, melainkan kita terlebih dahulu untuk bertani atau bersabar dan memastikan sebelum kita bertindak. Oleh sebab itu, di dalam satu peristiwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh satu orang untuk pergi pungut zakat daripada satu negeri. Orang itu berjalan pergi negeri itu. Di perjalanan dia takut nak teruskan. Apa-apa buruk berlaku kepada dia. Oleh kerana dia tak boleh teruskan perjalanan, dia pun tak boleh nak kata aku takut nak pergi jalan ke situ akan keselamatan dirinya. Tak boleh berkata begitu karena dia malu untuk berkata begitu kepada Rasulullah. Akhirnya dia beritahu kalau ya Rasulullah, saya ini akan diperangi oleh atau akan dibunuh oleh orang yang saya akan ambil zakat daripada mereka. Yang menimbulkan satu berita palsu. Rasulullah marah pada waktu itu. Bagaimana utusan diutus oleh Nabi lalu akan dibunuh oleh golongan itu? Ini sudah ingkar. Ini ada perbuatan khianat, ingin melakukan pembunuhan kepada duta yang dihantar oleh Rasulullah. Maka Nabi siapkan tentera untuk menghukum kepada mereka. Orang-orang di negeri itu yang sudah berjanji kepada Nabi untuk keluarkan zakat menunggu utusan Nabi untuk zakat diserahkan, sebab zakat sudah dikolek oleh negeri tersebut. Jadi orang di sana menunggu utusan Nabi untuk serahkan zakat. Tentera di sini dihantar oleh Nabi untuk menghukum mereka gara-gara informasi yang salah. Daripada sini tentera bergerak, daripada sana bergerak untuk tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang yang kau nak utus untuk kami serahkan zakat mana? Tengok perbedaan niat kan. Terserempaklah satu dengan yang lain. Kata mereka yang datang daripada negeri itu mengatakan kepada tentera, kamu nak pergi mana? Nah, kami akan menghukum kamu sebab kamu akan bunuh utusan Rasulullah. Katanya, aku tak jumpa pun dengan dia. Sampailah berita kepada Rasulullah SAW, dipanggillah orang itu. Ternyata dia mengaku, ya saya takut nak pergi sana, jadi tak mau juga mengaku. Maka bawa berita palsu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau datang kepada kamu orang fasik membawa berita, fatabayyanu. Dalam bacaan yang lain, fatasabbatu, pastikan dulu berita itu benar atau tidak. Tengok gara-gara informasi yang salah peperangan hampir terjadi. Dengan demikian memastikan berita itu sangat penting sebelum walaupun punya semangat untuk menyampaikan berita.